Bismillah. Ini adalah modul bimbingan MOBIM KSSM Matematik Tambahan bagi tingkatan 4 bab 2 bidang pembelajaran algebra fungsi kuadratik. Kita akan menganalisis dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan A, B dan C dalam fungsi kuadratik terhadap bentuk dan kedudukan graf bentukan fungsi kuadratik. Aktiviti yang kedua selama 45 minit. Dalam aktiviti ini telah diberi QR code untuk satu simulasi sepakan bola rugby sebagai set induksi. Ini adalah tugasan yang pertama lah. Aktiviti yang pertama menentukan kesan. Kita nak tengok kesan nilai A terhadap fungsi kuadratik. Perubahan kesan nilai A bagi fungsi kuadratik. Di sini kita akan menggunakan perisian GeoGebra yang boleh didapati dalam buku tad. Kuadratik mesti parabola. Parabola. Kita tengok kesan perubahan dia. Bila A tu positif, bila A tu negatif. Bentuknya apa? Bentuk parabola yang macam mana? Ini boleh gerak. Parabola. Cuba gerakkan A ke arah ke kiri. Gerakkan A ke kiri. Dia akan jadi parabola yang terbalik kan? Bila A negatif, parabola dia dah terbalik. So dia dah tengok kesan perubahan. Sebab kita nak tengok nilai A tu memberi kesan kepada apa? Bentuk. Okey, perubahan nilai A beri kesan kepada bentuk. Lagi? Apa yang berubah? Bentuk daripada U tadi kepada L. Lepas tu kembang kuncup. Okey, kembang kuncup. Macam ni kita nak terangkan kembang kuncup tu. Takkan dalam exam nak tulis kembang kuncup. Kelebaran graf. Okey, kelebaran graf semakin kecil. Kelebaran graf semakin bertambah, semakin berkurang kan? Kelebaran graf bertambah, berkurang. Bila masa dia bertambah kelebaran graf, jadi berkurang. Boleh gerakkan ni? Boleh gerakkan? Nak tengok kat mana ni tadi? Ada satu dia besar. Ini video dia bab 4, tekan 3 titik, open in app supaya kita boleh edit inilah GeoGebra ni. Untuk aktiviti yang pertama kita nak tengok kesan perubahan nilai A terhadap fungsi kuadratik. Kita tetapkan nilai B kepada sifar. Kemudian kita tetapkan nilai C juga kepada sifar. Jadi kita akan seret gelongsor A ke kanan dan ke kiri. Untuk A positif, graf fungsi kuadratik berbentuk U. Kita seret ke kanan, kita akan nampak kelebaran graf semakin berkurang. Apabila nilai A semakin besar, kelebaran graf semakin berkurang. Bila nilai A menghampiri sifar, graf semakin lebar. Bila kita seret gelongsor A ke kiri, bentuk graf berubah. Bentuk graf menjadi bentuk N. Macam U terbalik.
kuadratik. Okey. Bila A bagi graf negatif, A lebih kecil daripada sifar, semakin kecil nilai A, kelebaran graf semakin berkurang. Apabila nilai A menghampiri sifar, kelebaran graf semakin bertambah. Kita boleh edit nilai A ni. Jadi kita boleh tengok antara sifar dengan 1, kelebaran graf tu nampak dengan lebih jelas. Okay, nak edit, kita pergi setting, pada slider, klik slider, increment 0.1, enter. Okay, jadi kita boleh nampak dengan lebih jelas lagi kalau kita kecilkan dia punya increment. Okey. Nilai murid akan nampak dengan lebih jelas lagi jika kita kecilkan nilai A tu kepada 0.1. Daripada aktiviti tadi, murid diminta melakarkan ketiga-tiga graf lah. Ketiga-tiga graf di mana A sama dengan 1, A sama dengan 2 dan A sama dengan 3. Kita nak meneliti dari segi bentuk dan kelebaran graf. Okey, ini adalah contoh. A lebih besar daripada sifar, ini graf dia. Kelebaran graf semakin berkurang apabila nilai A lebih besar. Dan apabila A menghampiri sifar, nilai A menghampiri sifar, kelebaran graf semakin bertambah. Ini cadangan jawapan. Dalam MOBIM juga diberi cadangan jawapan, soalan-soalan yang perlu disoal kepada murid. Cadangan jawapan bagi kesan nilai A terhadap kelebaran graf dan bentuk graf. Ni apabila A sama dengan 2 dan graf yang ketiga ni apabila A sama dengan 3. Jadi kesimpulan kepada perubahan nilai A ialah apabila nilai A semakin membesar, kelebaran graf semakin berkurang, tetapi bentuknya masih lagi sama, iaitu U. Untuk aktiviti yang kedua, kita nak menentukan melihat perubahan nilai C, kesan perubahan nilai C terhadap graf fungsi kuadratik kita. Masih lagi kita menggunakan GeoGebra. Kita nak lihat kesan nilai C terhadap graf fungsi kuadratik. Okey, dan untuk aktiviti yang kedua ni kita tetapkan nilai A kepada 1, nilai B kepada sifar, dan dia ada tiga keadaan yang kita perlu lihat apabila C sama dengan 2. Kemudian apabila C sama dengan 4, bermaksud kita gelongsorkan nilai C tu, seret gelongsor C ke kanan dan ke kiri. Semakin besar nilai C, bila kita seret ke kiri, ke kanan, so semakin
besar nilai C, kedudukan graf ke atas secara menegak, ke atas ataupun ke bawah. Nilai C menentukan kedudukan graf secara menegak, sama ada ke atas ataupun ke bawah. Ini contoh jawapan murid. Apabila gelongsor C, mereka meneliti daripada perisian GeoGebra, ini hasilnya lah yang mungkin kita dapat daripada murid kita. Kalau kita tengok, kalau kita lihat hasil murid untuk yang pertama, sebelah kiri tu jawapan dia kurang tepat. Untuk yang sebelah kiri tu kita kena betulkan lah, sebab yang berubah nilai C. C hanya memberi kesan kepada kedudukan graf menegak, sama ada ke atas atau ke bawah, tapi tidak memberi kesan terhadap kelebaran graf. Di sini kita boleh nampak kelebaran graf tu terkesan juga. Jadi kita boleh minta murid teliti semulalah pada perisian GeoGebra. Untuk yang kedua, yang sebelah kanan, kita boleh nampak kesan kepada kedudukan graf, sama ada ke atas ataupun ke bawah, bergantung kepada nilai C, dan kelebaran graf tidak berubah. Nilai C bertambah, maka graf akan bergerak ke atas. Manakala sekiranya nilai C berkurang, graf akan bergerak ke bawah. Nilai vertex berubah. Jadi cadangan jawapan untuk kesan nilai C. Nilai C menentukan kedudukan graf secara menegak, sama ada ke atas atau ke bawah. Dia tidak memberi kesan terhadap kelebaran graf. Itu kena tekankan kepada murid. Itulah nilai C dia untuk melihat kedudukan graf. Contoh saya masukkan fungsi daripada aktiviti kedua kita. Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2. Kemudian kita masukkan fungsi yang kedua. Y sama dengan X kuasa 2 tambah 4. Kita boleh bezakan warna dia. Kemudian yang ketiga, fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tambah 6. Saya tukar warna biru. Jadi murid akan nampak perubahan nilai C, tetapi bentuk dan kelebaran graf tidak berubah. Vertex B sama dengan sifar, vertex adalah pada paksi Y. Penting kelebaran graf tidak berubah. Bentuk graf pun tidak berubah. Untuk aktiviti yang ketiga adalah kita hendak melihat kesan nilai B, kesan perubahan nilai B terhadap graf fungsi kuadratik. Ini adalah contoh jawapan murid. Ini aktiviti yang ketiga, kita nak melihat kesan perubahan nilai B terhadap graf kuadratik kita. Aktiviti yang ketiga, kita nak melihat kesan
nilai B terhadap fungsi kuadratik kita. Kita tetapkan A kepada 1, C kepada sifar. Kemudian kita seretkan gelongsor B ke kiri dan ke kanan. So, kita akan lihat perubahan kedudukan graf kuadratik kita. Bagi graf kuadratik yang A lebih besar daripada sifar, apabila B semakin kecil nilai dia, kedudukan vertex adalah di sebelah kanan paksi Y. Apabila B semakin besar nilainya, kedudukan vertex adalah di sebelah kiri paksi Y. Okay. Bila A kita lebih kecil daripada sifar, kita akan mendapat graf berbentuk N. Bagi graf berbentuk N, apabila nilai B semakin besar, kedudukan vertex di sebelah kanan paksi Y. Bagi B lebih semakin kecil nilai B negatif, lebih kecil daripada sifar, kedudukan vertex di sebelah kiri paksi Y. Kita boleh besarkan. Kita akan nampak perubahan dia lah. Tetapi bentuk graf ini adalah hasil kerja murid, contoh hasil kerja murid tentang perubahan nilai B terhadap graf fungsi kuadratik. Perubahan kesan nilai B terhadap fungsi kuadratik. Cadangan jawapan, nilai B apabila kedudukan vertex sama ada sebelah kiri, kedudukan vertex sama ada sebelah kiri atau ke kanan. Bila A lebih besar daripada sifar dan B lebih besar daripada sifar, vertex berada sebelah kiri paksi Y dan seterusnya.